Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Hormati lagi dikasihi pengurusi Surau Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan imam Bilal, para asatizah alim ulama, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama berkumpul pada rumah Allah Subhanahu wa taala yang indah. Biarpun panas sikit tak seperti biasa kan. Tapi alhamdulillah itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati ujian ini dengan sabar. Kerana dengan pahala sabar ini Allah nak beri pahala yang lebih lagi. Tapi orang cakap lah, ustaz tak apalah, ustaz sekali je datang kan. Kami ni hari-hari kena datang. Tapi itulah, memang sabar ni perkataan yang mudah untuk diungkap tapi berat untuk dilaksanakan. Kadang-kadang bila kita ditimpa ujian, sahabat-sahabat kita kata sabarlah, kadang-kadang rasa juga dalam hati dia ni sedap dia cakap sabar kan. Kan. Tapi sebenarnya begitulah hakikat sabar, tuan-tuan dan puan-puan. Memang begitu hakikatnya. Kalau kita berjaya sabar, berjaya bertahan, berjaya kita menyalurkan keperitan ujian kita itu pada sifat sabar, mendidik diri kita supaya bersabar, maka percayalah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan ganjaran yang berlipat kali ganda yang kita sendiri tidak sangka. Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan, disempurnakan orang-orang yang sabar itu pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjaran mereka pada hari akhirat kelak bighairi hisab, tanpa ada had, tanpa ada perkiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak bagi rupa mana pun, banyak mana pun pahala kepada orang yang bersabar ni tak ada limit. Tak ada limit. Maka di situ terletak keistimewaan sabar, walaupun ganjarannya besar, maka sudah semestinya kita nak laksanakan, amalkan itu bukan suatu perkara yang mudah. Maka saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian,
untuk kita terus pupuk nilai sabar dalam diri kita. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita ada seorang hamba Allah, ada beberapa hamba Allah ni di hari akhirat kelak, bila mana dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan pada hari akhirat kelak, dia terkejut tengok penuh tinggi dia punya pahala. Bila tengok pahala dia tu, pahala dia sebesar gunung, banyak pahala dia nak ditimbang sebesar gunung. Lalu dia pun heran, dia pun pelik, dia kata, pasal apa banyak sangat amalan aku ni? Padahal aku ibadat ni tak ada lah teruk mana, ibadat aku biasa-biasa je, tak ada lah sampai bangun malam, sampai puasa banyak, tak ada. Tapi macam mana amalan aku boleh sebanyak ini? Lalu bila dia tanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, itulah pahala ujian dan nikmat yang kamu akan terima akibat daripada kamu sabar dengan ujian-ujian kamu di atas dunia. Lalu bila dia lihat pahala yang sebanyak itu, dan dia lihat apa ganjaran-ganjaran dan nikmat-nikmat yang dia bakal kecap berdasarkan daripada apa yang dia sabar dengan ujian ketika mana Allah uji dia di atas dunia pada waktu dia hidup di atas dunia dulu, maka dia kata, ya Allah, kembalikan aku pada dunia, aku nak kamu uji aku lebih teruk daripada apa yang kau telah uji sepanjang hidup dunia aku, kerana hari ini aku nampak besarnya keistimewaan dan kehebatan ganjaran anugerah untuk orang-orang yang sabar. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, didiklah jiwa kita, biasakan diri kita dengan banyak-banyak bersabar. Dengan kita bersabar, tambah-tambah saat kita diuji, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di dalam golongan mereka-mereka yang bersabar di atas ujian dan berjaya melepasi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, mari kita sambung pengajian kitab Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat kita. Kita berhenti setakat tanda kecil yang ke-14. Tanda kecil hari kiamat yang ke-14 daripada kitab Asyaratus Sa'ah kita ini, tanda-tanda hari kiamat. Iaitu tanda kecil yang ke-14 yang kita telah bincangkan dan kita telah masuk sedikit pada kelas kita yang lalu, di mana penulis kitab kita ini Dr. Syekh Yusuf Wabil rahimahullah hafizahullah telah meletakkan tanda kecil hari kiamat yang ke-14 ialah berleluasanya ataupun banyaknya askar-askar ataupun polis-polis yang membantu terhadap kezaliman, yang membantu kezaliman. Jadi kita bacakan beberapa hadisnya. Pertama, diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummati fi akhir zaman rijalun aw qala yukhraju rijalun min hadhihi al-ummah fi akhir zaman ma'hum siyatun ka'annaha adhnabul baqar يغدون في سخط الله يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. Maksudnya akan berlaku pada umat ini di akhir zaman, laki-laki atau sabda Nabi SAW akan keluar laki-laki daripada umat ini pada akhir zaman. Di sisi mereka itu satu cemeti, seolah-olah ekor lembu. Mereka berbondong-bondong menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pergi beramai-ramai menuju kepada kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang memberikan kita dalil yang menceritakan bahawasanya salah satu tanda kecil hari kiamat ialah munculnya lelaki-lelaki, sepasukan-sepasukan yang menjadi pembantu dan pendukung kepada kezaliman dengan melaksanakan perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan yang zalim.
Kata Nabi SAW daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi bagi tahu bahawasanya akan keluar daripada umatku ini pada akhir zaman lelaki yang pada mereka ialah cemeti. Tahu cemeti apa dia? Cemeti yang senjata penguasa-penguasa ataupun tuan-tuan yang ada hamba abdi. Dia macam rotan tapi dia lembut seperti tali. Bentuknya seperti ekor lembu. Hujung dia ada pemegang. Bila dia baling, kepap, oh sakit, boleh berberat. Sampai nampak isi-isi kulit. Kalau kena rotan dengan, kalau kena libas dengan cemeti ni. Ini senjata yang digunakan oleh orang dahulu. Dan Nabi SAW cerita pada kita, lelaki-lelaki dan tentera-tentera, mereka-mereka yang disebut sebagai penguasa yang zalim, yang menggunakan alat ini untuk menyebat, untuk menegakkan kezaliman yang mereka nak buat kepada orang-orang yang di bawah mereka, menindas orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Lalu Nabi SAW ceritakan pada akhir zaman akan muncul satu puak yang memegang senjata seperti ini. Kemudian mereka ni buat apa? Yaghduna fi sakhatillah. Mereka ni berbondong-bondong pergi pakat-pakat berebut nak dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruhuna fi ghadabih. Dan mereka pakat berebut nak mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya diberikan mereka ini diberikan kuasa, menggunakan kuasa mereka menegakkan kezaliman sehingga menzalimi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas di kalangan mereka, lalu menyebabkan mereka itu seolah-olah seperti berlumba-lumba untuk menjadi siapa yang paling kena laknat dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling kena murka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa akhir zaman yang akan berlaku, yang telah pun berlaku. Kita tengok pada hari ini yang Nabi SAW ceritakan 1400 tahun dahulu. Maka daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, menjadi dalil dan petunjuk kepada kita bahawasanya salah satu daripada tanda kecil hari kiamat ialah munculnya penguasa-penguasa yang zalim, yang mempunyai polis, yang mempunyai tentera, yang mempunyai bala tentera, yang menindas orang-orang lemah di kalangan rakyat dan di kalangan penduduk setempat yang lemah dalam masyarakat mereka. Maka ini dalil dan hadisnya. Dalam satu riwayat At-Tabrani, Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, sabda Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman syurtatun yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna bitanatihim. Kata Nabi SAW, akan berlaku pada akhir zaman polis-polis ataupun penguasa-penguasa yang mereka berlomba-lomba mengejar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan berpusu-pusu mengejar laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga-jaga dan waspadalah kamu daripada menjadi golongan yang berada bersama-sama mereka di dalaman mereka, dalam pentadbiran mereka. Maka ini salah satu lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabir. Sebut bagaimana dengan jelas bahawasanya lelaki-lelaki yang Nabi SAW sebut yang akan keluar pada akhir zaman ini, dia berbentuk seperti satu pasukan seragam, syurtatun, macam polis, yang menindas dan menguasa orang-orang yang zalim. Maka di sini kita boleh faham apa, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Saya ambil dua supaya kita betulkan kefahaman ataupun kita mendapat kefahaman yang betul daripada hadis Nabi SAW ini. Bukan maksudnya hadis ni nak mencela orang kerja polis. Kan? Setengah daripada kita mungkin ada tanggapan yang negatif pada polis. Kalau polis je jahat. Ada di kalangan gitu. Saya dengar ada orang mengadu, ustaz, macam mana
saya ni nak menikah tapi mak saya tak suka kalau calon menantu dia polis. Kan? Ada. Dia kata sebab polis ni ada banyak benda tak baik. Contohlah kan dia sebut. Jadi saya kata daripada hadis ini bukan bermaksud kita Nabi SAW nak cela kerja polis itu, tidak. Polis ni kalau betul kerjanya dan menegakkan keamanan, menjaga keamanan, ia merupakan salah satu kerja jihad. Menjaga keamanan ni jihad. Bahkan lebih baik daripada banyak hadis. Ada hadis Nabi SAW yang menceritakan fadilat, kelebihan mereka yang menjaga keamanan. Ada hadis Nabi SAW sebut mereka yang menjaga keamanan lebih baik daripada 70 tahun sembahyang sunat dan berpuasa. Ini Nabi SAW sebut. Nak ceritanya kelebihan menjaga keamanan, kepentingan menjaga keamanan. Tapi apa yang disebut dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Nabi nak cerita bahawasanya bagaimana ada mereka yang diberi kuasa tetapi menzalimi orang yang lemah di kalangan mereka. Yang ini yang berebut-ebut, kata Nabi SAW, siapa nak jadi nombor satu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak jadi nombor satu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi SAW sebut. Bukan nak menghina ataupun mencela ataupun merendah-rendahkan kerja polis ini ataupun tentera, polis ataupun tentera, pasukan beragam. Maka di sini satu pengajaran yang kita boleh buat, bahawasanya Islam melarang kezaliman. Walau siapa pun kita, walau di mana pun posisi kita, terutama lagi, lebih-lebih lagi pada mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan amanah tanggungjawab yang sepatutnya menjaga keamanan, menjaga kesejahteraan, menjaga kepentingan masyarakat dan orang awam. Tetapi kalau dia berbuat zalim, maka jaga-jaga Allah Subhanahu Wa Taala bersedia dengan kemurkaan-kemurkaan dan laknat-laknatnya kepada mereka-mereka yang mengkhianati amanah tersebut. Ini satu benda yang berat untuk dilaksanakan. Jadi itu satu, pertamanya ancaman supaya kita tidak berbuat zalim, apabila kita diberikan amanah dan tanggungjawab. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, yang kita boleh faham daripada hadis ini ialah supaya kita tahu bahawasanya dalam salah satu daripada tanda kecil hari kiamat ialah berleluasanya kezaliman. Berleluasanya kezaliman. Ini salah satunya. Bila mana pentadbiran, penguasa-penguasa yang ada kuasa melakukan kezaliman yang tidak ada had, sehingga menindas mereka, masyarakat, manusia-manusia yang lemah di sekitar mereka. Hari ini kita tidak lagi cerita tentang cemeti. Cemeti itu tak ada dah orang guna, tapi lebih pada cemeti lagi, kan? Lebih pada cemeti. Hari ini sudah ada bom, sudah ada pelbagai bom-bom dan sebagainya, senjata-senjata api yang sangat dahsyat, yang lebih hebat daripada cemeti. Bukan setakat cemeti itu hanya menyakitkan, tapi yang ni bukan setakat menyakitkan, bahkan boleh menghancurkan, merosakkan tubuh badan manusia, bahkan boleh membawa maut. Boleh mematikan, membawa maut kepada manusia-manusia yang lemah. Maka ini yang berlaku pada hari ini. Kita tengok depan mata kita. Ambil contoh bagaimana yang telah berlaku pada sahabat-sahabat saudara mara kita di Palestin. Allahu Akbar. Bagaimana celakanya tentera-tentera Zionis memperlakukan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di bumi Palestin. Punya jahatnya tentera-tentera Zionis ini, sehingga mereka ni seolah-olah tidak ada rasa belah kasihan, tidak ada rasa empati sebagai manusia. Kasih tak ada dah. Sehingga sanggup, kalau tembak baby pun tembaklah, boleh tembak baby. Apatah lagi orang besar, apatah lagi wanita. Tak ada rasa belah kasihan. Ini yang berlaku, berleluasa kezaliman. Berleluasa pula dalam bentuk satu pasukan beragam. Kan? Israel tu dia panggil IDF. IDF, Israel Defense Force. Tengok, begitu dahsyat.
Kalau jaga di Masjidil Aqsa tu, bagaimana mereka jaga Masjidil Aqsa? Ikut suka hati dia. Kalau dia rasa nak pukul orang yang lalu lalang masuk masjid. Rasa dia tak nak bagi masuk, tak nak bagi masuk. Saja cari sebab dia nak pukul, nak buat khianat. Ini celakanya bangsa Israel Zionis laknatullahi alaihim ni. Lalu perangai mereka ini sahihlah seperti mana yang disifatkan oleh Nabi SAW. Berlumba-lumba siapa nak jadi nombor satu, kena laknat, kena cela, kena murka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga-jaga. Sifat zalim ini tercela di dalam Islam. Mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penulis kitab kita ini datangkan dalil ancaman kepada mereka yang berbuat kezaliman seperti ini. Kata penulis, sesungguhnya telah datang ancaman dengan neraka bagi kumpulan manusia jenis yang ini, yang mana mereka mengasari umat Islam dan mengazab umat Islam tanpa hak dan tanpa sebab yang sepatutnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli an-nar lam arahum, qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dua jenis manusia, dua jenis kumpulan manusia dari kalangan ahli neraka yang aku tidak lagi pernah berjumpa mereka. Satu kaum di mana mereka mempunyai cemeti seperti mana ekor lembu, mereka memukul dengan cemeti tersebut manusia-manusia di sekeliling mereka. Salah satu golongan yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini, mereka yang ada cemeti dan pukul cemeti itu pada manusia lain. Kezaliman dijanji neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengajaran yang kedua yang terbesar pada kita, berhati-hati kita, berwaspada kita, jangan kita menjadi orang yang zalim. Kerana zalim ini mengundang laknat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi zalim yang melibatkan kekerasan, yang sehingga memukul orang, sehingga mencederakan orang, sehingga melukakan orang, sehingga membunuh orang. Maka jaga-jaga, neraka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka yang berbuat zalim. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya telah berlaku pada apa yang telah dikhabarkan olehnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemilik cemeti, mereka ini ialah budak-budak suruhan, pegawai polis yang berlaku zalim dalam negara. Ini Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi kata, dia sebut, dia syarah hadis golongan yang dijanjikan neraka oleh Nabi SAW yang menjadi tanda hari kiamat ini, yang disebut sebagai pemilik cemeti, yang memegang cemeti itu. Imam Nawawi kata pemilik cemeti itu, kata Nabi SAW, dimaksudkan oleh Nabi SAW ialah penguasa-penguasa, dimaksudkan ialah budak-budak suruhan. Yang ni budak-budak suruhan maknanya pasukan seragam, oleh penguasa polis yang menjaga keamanan dalam sesebuah negara yang berlaku zalim kepada masyarakat. Dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sekiranya panjang umur kamu, in talat bika muddatun aw syakta an tara qauman yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'natihi fi aydihim mithlu adnabil baqar. Sesungguhnya sekira panjang umur kamu wahai Abu Hurairah, kamu akan mendapati dan melihat sebuah kaum
yang mereka berpusu-pusu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong mencari laknat Allah Subhanahu wa taala. Pada tangan mereka satu senjata seolah-olah ekor lembu. Ini hadis lain yang didatangkan kepada kita supaya menambah kefahaman kita dan menjadi bukti dan dalil bahawasanya akan datang satu kaum yang berlumba-lumba untuk menjadi mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang zalim. Pada tangan mereka ada cemeti, ada senjata yang mereka gunakan untuk berbuat zalim kepada masyarakat. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakunu alaikum umara'un hum syarrun minal majus. Akan tiba di kalangan kamu pemimpin-pemimpin, mereka ini seburuk-buruk di kalangan orang Majusi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW nak cerita daripada hadis ini, akan datang dekat dengan hari kiamat pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mana perangai mereka zalim, mereka jahat, mereka ini lebih teruk daripada orang-orang Majusi. Siapa orang Majusi? Orang Majusi ini mereka yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, yang telah jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah api. Menyembah api. Mana Nabi nak cerita dan bawa perumpamaan, permisalan, akan muncul pada akhir zaman ini berleluasa kezaliman. Di mana kezaliman yang memang orang pada zaman Nabi ini tak terfikir. Tapi boleh berlaku tu memang satu benda yang teruk. Sampai ke tahap boleh bunuh orang, sampai ke tahap boleh menyeksa orang, sampai tahap boleh sebat, guna cemeti dan sebagainya. Bahkan hari ini kita tengok contoh-contoh di Palestin sana kan, bagaimana Israel laknatullah ni, tentera-tentera dia buat perkara-perkara yang kita rasa kalau sebagai manusia lah adalah rasa belas kasihan tu, tak sanggup nak buat begitu. Tapi mereka ni bukan tahap manusia dah, lebih teruk daripada binatang, sampai tahap boleh buat begitu pada anak kecil, pada budak-budak, pada perempuan, pada orang-orang lemah yang berada di Palestin, di bumi Gaza sana. Maka benda itu sudah berlaku pada kita, dan itu beberapa hadis yang disentuh dan dibentangkan kepada kita oleh penulis, yang menjadi bukti dan dalil bahawasanya salah satu tanda kecil hari kiamat ini ialah berluasanya kezaliman. Salah satunya ialah muncul pasukan-pasukan beragam yang berbentuk seperti polis dan tentera yang melakukan kezaliman, menggunakan kuasa, senjata, perkara yang dia ada padanya untuk menyakiti dan menyeksa manusia. Baik, selesai tanda hari kiamat yang ke-14. Seterusnya yang ke-15, penulis kita ini meletakkan tanda kecil hari kiamat yang ke-15. Apa dia? Yang ke-15, tanda kecil hari kiamat ialah berleluasanya zina. Berleluasanya zina. Berleluasanya zina merupakan salah satu daripada tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan daripada alamat ataupun daripada tanda-tanda yang menunjukkan, dan daripada tanda-tanda yang telah terzahir daripada tanda kecil hari kiamat, iaitu tersebar luasnya perzinaan dan berlaku dengan sangat banyak di dalam kalangan manusia. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengkhabarkan bahawasanya perkara tersebut merupakan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Antara tanda hari kiamat iaitu berleluasanya zina. Dan penulis kita sebut telah terzahir pada hari ini. Betul tak betul? Telah berleluasa zina. Kan ada yang kata tak ada ustaz, mana ada, sini pun tak susah cari mana tempat berzina. Jawapannya telah berleluasa tuan-tuan. Berzina telah berleluasa. Masyarakat hari ini sudah seperti tidak ada panduan dalam nak mengawal syahwat mereka. Nafsu mereka ni memang tak boleh nak kawal. Pasal apa? Pasal jauhnya daripada pegangan agama. Batu kita kata agama ni tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, dia merupakan satu perkara yang boleh
kalau kita pegang sungguh-sungguh, kita boleh pegang nafsu kita. Agama ini adalah pendidik untuk mendidik nafsu kita. Kalau kita tak nak berpegang dengan agama, kalau kita tak kuat untuk kita menegakkan agama dalam diri kita ni, maka kita akan tewas dengan hawa nafsu. Bila tewas dengan hawa nafsu, itu yang kita jadi hamba kepada nafsu tu. Nafsu kata nak syahwat begini, pergi. Nafsu kata nak harta, ambil harta siapa-siapa pun, tak kisah. Halal ke haram tak kisah. Nafsu kata nak perempuan, main perempuan. Akibat daripada tidak ada penghayatan agama yang boleh mengawal, mengikat nafsu tersebut. Sebab itu kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kita kena melihat kita sebenarnya sangat berhajat dengan agama. Apa saja bab dalam agama ni, kita kena buat seolah-olah kita ni berhajat dengan agama. Kadang kita tak dapat kefahaman seperti ini, menyebabkan kita ambil sambil lewa saja perkara agama ni. Kita ingat agama ni hanya pelengkap, mencantikkan hidup kita semata-mata. Sedangkan yang terbaiknya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang beriman, sebagai seorang mukmin yang baik, kita kena lihat agama ini, apa-apa saja daripada agama, kita berhajat pada agama tersebut. Ini tidak, kamu semayang pasal apa? Pasal aku Islam. Satu sudut betul lah jawapan tu, pasal aku Islam. Tapi dari satu sudut kita tak ada penghayatan, seolah kita yang berhajat pada Islam tersebut, seolah Islam tu menempel pada kita. Saya ambil contoh tuan-tuan dan puan. Solat kan, solat. Akan ada perbezaan orang yang solat. Kalau dia solat semata-mata dia nak menunaikan kewajipan solat, dengan orang yang solat kerana dia berhajat kepada solat tersebut. Agak ada beza. Kalau orang yang semayang semata-mata nak tunaikan kewajipan, kadang-kadang kalau dia rajin, dia semayanglah betul-betul, kan? Kalau dia rajin, dia baca panjang, sejuzuk, 2 juzuk, 1 rakaat. Pasal apa rajin? Tapi kalau malas, Fatihah saja lah kan? Fatihah saja, rukuk. Kalau malas, itu belum kira khusyuk tak khusyuk ni, kan? Angkat takbir je macam-macam fikir. Nak makan apa, nak pakai baju apa, esok nak buat apa, kejap lagi nak buat apa, itulah waktu nak fikir. Tak datang khusyuk. Pasal apa? Pasal kita hanya semata-mata nak melepaskan kewajipan. Tapi berbeza kalau kita ni melihat kita sebenarnya memerlukan solat ni. Kalau kita perlu solat ni, macam makan lah tuan-tuan, saya bagi perumpamaan macam makan. Ada beza tak orang makan untuk hidup dengan hidup untuk makan? Ada beza? Ada beza. Begitu juga kita dengan Islam. Yang terbaiknya bagaimana kita kena melihat semayang ni, contoh semayang dan apa saja dalam agama kita ini, kita berhajat pada agama sebenarnya. Kan? Saya tengok ada satu bual bicara Pak Arab, panggil podcast, zaman-zaman podcast sekarang ni kan, Arab pun banyak juga buat podcast. Dia menarik, dia cerita pasal solat ni, yang bagaimana dia kata solat ni sebenarnya kita berhajat pada solat. Dia kata, contoh dia kata kita semayang kan, okey, katalah pertama dia sebut rukun Islam ada berapa. Saya tanya, rukun Islam ada 5 kan, tapi katakan kita lahir Islam, syahadah kita kena ucap tak syahadah? Kalau lahir Islam, memang tak adalah kena ucap, pasal kita lahir Islam. Besar tu pun memang kita dah mengucap dalam semayang, kita dah ajar dan sebagainya. Selesai dah, tak perlu buat dah. Tinggal 4 rukun Islam. Lepas tu dia kata, zakat kalau kita miskin kena bayar tak? Ataupun tak sampai haul, tak sampai nisab, kena bayar tak? Tak kena bayar, tinggal 3 rukun Islam. Lepas tu apa lagi dia kata? Haji, kalau miskin, kalau tak mampu pergi haji, tak sihat dan sebagainya, boleh tak kita pergi haji? Dia kata gugur kewajipan haji, tinggal 2 rukun Islam. Dia kata, katalah kalau sakit pun boleh gugur puasa. Puasa ni boleh kita tak puasa kalau sakit.
Tapi sembahyang. Sembahyang kalau sakit, kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Tak boleh berdiri, kena sembahyang tak? Kena sembahyang, duduk. Tak boleh duduk, kena sembahyang tak? Kena sembahyang baring. Tak boleh tinggal sembahyang ni. Kan? Tak boleh sembahyang baring. Sembahyang dalam hati. Tak boleh sembahyang dalam hati. Tanam lah kan, kampus ya. Dah tak boleh sembahyang dalam hati, hati pun dah tak berjalan, kampus dah tunggu apa lagi? Maknanya kita ni berhajat dengan solat. Dia kata solat je tinggal satu kewajipan yang kita abadan tak boleh tinggal sampai bila-bila. Dan kita kena melihat kita ni sebenarnya berhajat pada solat. Kita kena rasa bahawasanya solat ini sebenarnya satu sesi khusus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tetapkan, ini waktu kamu kena jumpa dengan aku. Maka bila Allah dah tetapkan wajib pada kita sebegitu rupa, kita kena melihat semayang, contoh semayang, satu benda yang kita berhajat kepadanya. Allah yang tetap sendiri. Allah kata, waktu begini kamu kena jumpa aku. Kita kena melihat kita berhajat sebenarnya pada solat. Sebab tu ada beza orang yang jaga solat dengan orang yang tak jaga solat dalam hidup dia. Ada beza. Maka sebab itu saya mengajak daripada itu bukan setakat solat. Semua segenap segi dalam agama kita, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kita kena anggap sebenarnya kita berhajat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Bukan agama ini hanya semata-mata bersifat menempel dalam hidup kita, tidak, tapi sebagai kita yang perlu berhajat. Macam makan lah kata kan, makan. Kenapa kita makan? Hari ini kita makan tak? Makan. Esok makan tak? Makan. Pasal apa kita makan? Pasal kita berhajat pada makan. Kalau kita tak makan, lapar. Tak makan, sakit perut. Kalau tak makan, lemah. Kita berhajat. Maka begitu juga dalam agama kita. Biar kita melihat agama kita ini, kita berhajat dengan agama. Seperti mana berhajatnya kita pada makanan, berhajatnya kita pada kelazatan-kelazatan dan nikmat-nikmat hidup. Barulah hidup kita itu jadi lebih sempurna agama kita, amalan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, jauhnya manusia dengan penghayatan tersebut, sehingga akhirnya bila manusia ni berpaling pada agama, dia akan tunduk pada nafsu, tunduk pada godaan syaitan. Ya, antara dua je. Dalam dunia ni tak ada, kamu tak ikut Islam, kamu akan tunduk pada nafsu. Kamu tak ikut nafsu, kamu akan ikut Islam. Dia tak ada di antara keduanya tersebut. Jadi penting penghayatan Islam ini, dan bagaimana penting perasaan dan penghayatan kita pada agama, nilai-nilai agama dan syariat agama ini, bahawasanya kita sangat-sangat berhajat dan memerlukan kepada nilai agama Islam. Maka sebab tu kita kata hari ini telah berlaku tersebarnya perkara zina ni sangat luas. Kan? Saya setahun dua ni dalam telefon ni iklan macam-macam naik. Kan? Kalau dulu orang kata ustaz banyak tengok benda bukan-bukan lah, naik iklan bukan-bukan. Itu dulu. Sekarang tidak lah, tuan-tuan. Saya apa benda tak naik ya, iklan. That time kita duk scroll media sosial. Iklan apa ni, nak santar orang, naik. Iklan kelab malam, naik. Iklan arak, naik. Iklan apa lagi, jual diri, ada juga naik. Macam-macam naik. Kan? Bila masa saya cari pasal nak santar orang, nak santar siapa kan? Naik. Kadang gambar nak santar orang, dia letak gambar macam tokong, ada gambar orang apa semua. Kata lain macam tu. Macam-macam naik sekarang. Maka di situ telah menunjukkan kita telah tersebar luas. Dan hari ni zaman internet ni, orang berzina secara online. Jual diri. Dalam grup, dalam apa ni, dalam telefon boleh jual apa ni, gambar-gambar, video-video yang tidak senonoh. Dalam website hari ini, bagaimana mereka boleh menjadikan satu industri kekayaan. Di Amerika sebenarnya depa boleh apa ni, habis rosak
perempuan-perempuan di sana. Bagaimana mereka nakkan duit ni, siapa yang nak tengok gambar saya tak pakai baju, bayar. Ada yang kena bayar sampai $1 juta, $2 juta. Habis $2 juta. Orang bayar juga nak tengok dia tak pakai baju. Subur industri tersebut di Amerika sana. Apatah lagi industri-industri yang disebut industri dosa ni. Dengan pelacurannya, dengan apa ni, industri filem yang tidak senonoh. Subur. Yang menyebabkan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, zina itu telah berleluasa. Zina itu telah berleluasa. Maka kita yang beriman dengan apa yang telah dikhabarkan disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan tanda hari kiamat, tersebar luasnya zina ini, bertambahlah keimanan kita kerana apa yang dikhabarkan oleh Nabi 1400 tahun dulu adalah benar. Telah sabit dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min asyratis sa'ah fadzakara minha wa yuzharu zina. Sesungguhnya daripada tanda-tanda hari kiamat disebut daripadanya terzahirnya zina, berlakunya penzahiran perbuatan zina. Lalu di sini menjadi dalil kepada kita, petunjuk kepada kita bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, salah satu tanda kecil hari kiamat berluasa zina. Zaman Rasulullah susah nak sabit zina ni, susah. Yang ada kena hukum hudud sebab zina ni pasal pergi mengaku depan Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah berdosa, aku dah berzina. Itu pun Rasulullah tolak lagi. Rasulullah kata, kamu cium je kot, kamu peluk je kot. Dia kata, tidak Rasulullah, aku zina. Betul. Sebab dia dah rasa nak bersihkan diri dia. Lalu telah dihukum rejam, kerana telah berzina, telah dihukum sebab kerana telah berzina. Maka zaman Rasulullah tu susah, tapi Nabi kata semakin dekat dengan penghujung dunia ni, semakin berleluasanya zina. Semakin berleluasa zina. Udah masuk? Dah masuk? Sebenarnya jadi ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya tanda-tanda kecil hari kiamat, iaitu berlakunya secara meluas perzinaan ini. Saya tengok di Telegram banyaknya orang iklankan diri. Siapa yang nak guna servis saya, scam, tak tahulah scam ke tak scam, saya tak pernah lah nak tempuh pula kan. Tapi tak malu dah. Tak malu orang dalam geruk-geruk apa semua iklankan diri. Iklankan siapa nak guna ni, siapa nak ni, scam banyak dalam Telegram sekarang. Jadi saya keadaan pada hari ini cukup membimbangkan dengan berluasanya zina ini, dan sekaligus memberikan kita petanda bahawasanya benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi laluan untuk azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi dalam bab ini insya-Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا إله إلا الله وعلى آله وعلى آله. Baik, tersambung sikit lagi. Kemudian hadis seterusnya diletakkan hadis yang menunjukkan dalil bagaimana tersebarnya, meluasnya zina ini merupakan salah satu tanda daripada hari kiamat. Sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at fa dzukira al-hadits wa fihi wa tashi'a fiha al-fahisha. Akan datang ke atas manusia tahun-tahun yang menipu, sehingga disebut pada penghujung hadis akan menyalanya pada tahun tersebut al-fahishah, fahsya ataupun nafsu syahwat. Maksudnya nafsu manusia ni sudah tidak boleh dikawal. Baru ni saya tengok berlaku di LRT mana, LRT Ampang ke mana. Dia gomoynya anak perempuan depan-depan orang. Tengah-tengah tunggu LRT tu, dia gomoy perempuan. Tengah-tengah tu, tak kira ada orang ni, tengah-tengah ada orang. Dulu kita kata orang nak buat jahat macam tu ni merogol dia kan, duduk di tempat gelap, airit pada tempat kosong dan sebagainya. Ini depan-depan orang, tak peduli lah. Betapa syahwat manusia pada hari ini sudah tidak lagi dikawal. Tahu? Tu belum cerita lagi perzinaan yang dah berkahwin, bagaimana pergi curang dengan rakan sekerja. Kes apa ni bercampur-campur, bertukar-tukar pasangan. Baru ni ada juga dilaporkan ada satu grup mereka ni, laki bini duduk dalam grup ini sampai satu masa tetap pada satu tempat, kita kumpul tukar-tukar pasangan laki bini. Aduh, ini perkara-perkara yang pelik yang berlaku, yang sedang menjadi cabaran kepada kita semua, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian. Akibat daripada apa? Akibat tadi tidak menghayati agama, tidak menjadikan agama itu untuk mengikat kehidupan kita, membiarkan nafsu bermaharaja lelu, akhirnya menjadi semakin teruk. Maka inilah cabaran yang kita sedang hadapi pada akhir zaman ini. Kita doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah pelihara kita semua, anak, isteri kita, suami kita, seluruh ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang tercela ini. Dan satu cara untuk kita elakkan daripada perkara ini, singgah daripada keturunan kita, merosakkan keturunan kita, tidak lain dengan penghayatan agama. Yang paling terbaiknya seperti mana saya sebut tadi, supaya penghayatan agama itu biar sampai kita mengharap seperti kita yang nak ada, yang memerlukan agama. Bukan agama tu hanya sekadar menempel pada kita, hanya sekadar nama di IC kita. Barulah betul kita menghayati Islam tu, kita nak Islam tu sebenar-benar nak
dalam hidup kita, seperti mana naknya kita pada makanan, berhajatnya kita kepada makanan, berhajatnya kita kepada minuman, berhajatnya kita kepada udara, maka begitu juga kita kena ada rasa berhajatnya kita kepada agama kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu apa yang dapat dikongsikan. Moga-moga cerita-cerita yang kita sampaikan pada malam ini daripada tanda-tanda hari kiamat dapat menyuntik keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus membenarkan apa yang telah Nabi SAW sabdakan, dan sekaligus dapat memberikan kita semangat untuk kita persiapkan diri bahawasanya dunia kita ini sudah sampai ke penghujungnya, sudah sampai pada perakhirannya. Tinggal tunggu masa saja bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tiupkan sekekala menghancurkan segala dunia ini dan memulakan saat kehidupan akhirat kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu, kita berhenti setakat tanda yang ke-15 ini. InsyaAllah kita sambung ada sedikit lagi sebelum kita masuk pada tanda ke-16 dan yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang mendengar perkataan-perkataan yang baik pada malam ini. Bantulah kami untuk mengikut yang terbaik daripadanya, bantulah kami untuk beramal yang terbaik daripadanya ya Allah. Allahumma rzuqna al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami syurga-Mu ya Allah, rezekikan kami jalan-jalan menuju mendekat ke syurga-Mu ya Allah, dari sudut perbuatan percakapan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, jauhkan kami daripada jalan-jalan menuju mendekat ke azab api neraka-Mu ya Allah, dari sudut percakapan dan perbuatan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.